Okay guys, petang ni aku nak buka satu mouse. Okay, mouse yang aku beli brand Vention. Okay, mouse ni aku rasa murah lah. Antara yang termurah juga dekat pasaran. So aku beli satu. Macam biasa kita akan buka waktu kita test tu lah. Sebab aku punya mouse ni, yang wired ni, yang dah lama ni dah tak boleh lah, dia macam gila. So aku beli satu lah untuk yang budget punya. Okay, let's go, kita buka dia punya parcel. Lepas tu kita test lah dia punya mouse. Okay, let's go. Okay, dia punya packaging ni memang simple gila. Okay, simple gila. Sekejap. Satu lagi, semalam aku kan baru jumpa brand ni. So dekat Shopee aku jadilah membership. Jadi membership tu dapat free gift. Free gift yang dia bagi ni untuk saya organize punya kabel lah. Ni free gift dia. Okay, yang terasing free gift. Brand Vention juga. Ni. So yang ni free gift ni kalau korang nak dapat, korang kena jadi membership dia dekat Shopee lah. Korang daftar je, lepas tu dia akan bagi free gift lah, kita claim. So yang ni untuk kita organize kita punya kabel lah. Ni kita boleh potong kan. Ni velcro ni. So kita potong, kita ikat lah. Jadi smart sikit macam ni. So nak dapat free gift, korang boleh jadi membership kat Shopee. Okay, so kita pergi pada dia punya mouse ni. Okay, ni mouse dia. Okay, aku harga asal dia 30 something. So aku dapat dalam RM26. Berapa sen dah. Okay, dia guna Bluetooth 5.1. So ni kotak dia, geng. Okay, jom kita buka dan kita tengok macam mana dia punya mouse. Alright, kat dalam dia ada manual. Okay, ni manual dia. Oh, dia kata sini ada 6 button tau. 6 button dia kata. Kalau kita tengok iklan lah. Okay. Ni dia. Ni dia gang mouse dia. Okay, model okay. Sedap. Sebab dia punya bentuk ni memang nice lah. Nampak? Dan kalau tak jari memang sesuai lah. So, dia ada ni on off dia. Oh, ni. Sekejap kita tengok dia punya ni mana dalam dia. Oh, dia pakai bateri kalau nak wireless ni pakai bateri. Lepas tu ni dia punya dongle lah. Dongle dia USB-A, kita boleh cucuk dekat kita punya laptop. So, dia pakai bateri. Lama dia tak pakai bateri ke? Okay, aku pinjam bateri ni. Bateri untuk yang device lain. So, dia pakai bateri AA. Okay, bateri AA. So, kita pakai kat sini. Okay. Kita masukkan lah. Kita pakai ni lah, dongle lah, senangan dongle. Ni dongle ni. So, kita test. So, nak on ni. Tekan ni je lah. On off untuk kita punya mouse. Lepas tu kita cucuk dekat punya laptop ni. Dia ni. Okay. Alright. Okay. Macam nice lah. Barulah senang. Pada aku punya tu macam problem. So, nice lah mouse dia. Sedap pakai. So dekat sini dia kata ada 6 button. Kat dia punya iklan tu. Ni. Button quantity ada 6. Lepas tu dia punya ni lah. Ni left button. Left button kat mana? Ni left button. Okay. Right click dengan left lah. So kat bawah ni nombor 10 apa? Device tu toggle button. USB receiver. Tadi tu dongle tu USB receiver lah. USB receiver kat sini letak kan. So kat sini button dia. Yang ni dia punya sensor nombor 8. Optical sensor. Power switch. Ni. Sini switch. Switch on off. Ni Bluetooth bawah ni. BT ni Bluetooth. Okay.
So yang lain aku tak kisah pun, janji aku boleh pakai dah. Untuk right click, untuk left kan, right. Lepas tu dia selesa pakai, itu je lah. So kalau korang nak cari mouse yang murah, budget, korang boleh cari brand ni lah. Brand Vention. Okay, not bad lah. Right. Okay guys, siapa yang nak beli, aku macam biasa korang boleh share dekat kat bawah. Okay, itu sahaja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.